Ada orang minta ijazah doa Nabi Allah Khidir alaihi salam. Doa Nabi Khidir ni baca 4 kali sehari dah. 4 kali sekali baca. Ya 4 kali ulang 4 kali sekali baca. Baca pagi sekali, baca malam sekali. Sangat mujarab untuk keselamatan, untuk gapo-gapo supaya hidup kita seharian selamat. Baca lepas subuh sekali, lepas maghrib sekali. Gapo dia? Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Fama kana min ni'matin faminallah. Tu situ ada tulis fama kana min nikmat. Tu dinding kiblat tu. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Ayat ni diulang 4 kali. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah fama kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah wala haula wala quwwata illa billah. 4 kali baca. Sangat mujarab diuji. Jadi ambo ijazah lah amalan doa Nabi Khidir. Nabi Khidir ni amalan Nabi Allah Khidir alaihi salam tu. Dibaca 4 kali, ulang 4 kali, ya 4 ayat diulang selama 4 kali. Betul ya. Pagi sekali, malam sekali. Insya-Allah tak berlaku apa-apa yang kita tidak ingat ini. Kecuali takdir Tuhan tak suruh ayat dah. Insya-Allah orang zaman dulu yang boleh tolak. Dia panggil nahas dengan takdir. Kalau mati dia tak boleh tolak. Mati tak boleh tolak orang zaman dulu. Kalau dia tahu mati dia tak boleh nak tolak. Tapi kalau accident tak mati dia boleh tolak orang zaman dulu. Orang zaman dulu dia boleh tolak. Misalnya ambo hari ni kalau ambo turun ambo dapat firasat ambo akid accident. Maka dia pergi ke ada satu tempat orang zaman dulu bisa tak bisa dia. Dia pergi, dia baca di pokok kau apa dia lepas nahas, dia panggil nahas. Nahas dia tu dia lepas di pokok tu. Pokok tu tengok nyobah di pelakar kau apa dia. Dia selamat. Tapi mati tak boleh ubah. Kalau dia tahu takdir misalnya, dia nampak firasat tu hewi kepada dia, tu hewi belakang beritahu kepada dia. Tu hewi kepada dia kerana amalan-amalan tertentu, maka dia kata dia mati hari ni. Tu dia tak boleh nak kata gua no. Mati tak boleh nak elok. Tapi kalau nahas biasa, bala kau ujian tu dia boleh tolak.